Semalam hujan lebat. Tengok ayak pun bertakung guys. Lepas tu dekat atas ni, dekat atas depan rumah abang sikit ni, kat atas bumbung ni je, ada anak burung. Sarang burung pecah guys. Ada sarang burung pecah. Ibu dengan bapak dia ada. So tengok guys, ibu dia kat situ guys. Ibu dia kat situ warna kuning tu. Burung apa tau ni. Sarang dah nak jatuh, nampak. Ribut semalam hujan kuat. Sarang dah nak jatuh. So abang sikit bagi hampa tengok dengan ni lah. Korang hampa tengok dengan ni. Hak ni lebih jelas sikit. Hampa tengok dengan ni lah, dengan US camera ni. Abang sikit letak dekat sini. Nampak tak guys? Nampak tak guys? Sarang burung dah nak jatuh. Anak dia pun dah nak jatuh tu. So kita cuba selamatkan lah. Kita try lah selamatkan dia. Tu duduk atas tu guys tu. Duduk atas tu. Kita try. Itu ibu dia guys tu. Itulah itu ibu dia warna kuning tu guys. Guys, ni bapak dia kot. Cuba korang tengok bapak dia. Ada tak bapak dia? Mana dia? Itu dah. Tu bapak dia. Bapak ke ibu tak tahu. Tu dia nak bagi makan lah tu. Dia nak bagi makan anak dia. Kesian guys ni. Anak dia nak jatuh guys. Itu bapak dia, cantik anak dia nak jatuh. So dia nak pergi bagi makan anak dia. Nampak. Kita layan dulu view ni. Layan dulu the moment dia pergi bagi makan anak dia. Siapa nak teropong US camera ni, abang sikit letak link dekat bawah guys. Siapa nak teropong US camera ni, abang sikit letak link dekat bawah. Boleh dapatkan dekat link kat bawah guys. Kesian guys anak dia nak jatuh guys. Kesian guys, anak dia nak jatuh. Guys, anak dia dah memang jatuh daripada sarang guys. Anak dia jatuh. Dia duduk dekat ranting guys. Jom tengok. Okey guys, anak dia memang dah jatuh guys. So kita naik tengok. Ni abang sikit ingatkan sarang dia anak dia dekat sarang guys, tapi anak dia tak ada dekat sarang guys. Anak dia ni. Ni. Nampak dah ni. Jatuh dah kat sini. Anak dia dah jatuh guys. Nasib tak jatuh bawah. So kita naik pelan-pelan. Okey. So dia duduk kat sini guys. Dia duduk kat sini nampak. Korang tunggu sat. Abang sikit ambil sekejap. Alhamdulillah guys. Sudah dapat guys. Okey guys, sudah dapat anak dia. Dapat dah anak dia guys. Dapat sudah. Lapak. Nasib tak jatuh ke bawah guys. Kalau jatuh ke bawah, kalau jatuh ke bawah ni agak tinggi lah ni. Dia berok kat abang sikit. Sekejap guys, dia berok guys. Okey, ni kalau jatuh dari atas ni agak tinggi lah. So kita letak kita tumpang dulu. Kita tumpang sangkak si burung mabuk ni guys. Kita tumpang jap. Si burung tekukuk ni waktu bulan puasa yang tu jatuh sarang dekat Mr. DIY. Ni jatuh tapi tak jatuh ke bawah ni tak innalillah. Yang ni dia nasib baik dia tak innalillah yang ni. So dua-dua ni tak tahulah rezeki lah. Yang ni abang sikit ingat nak lepas balik tau, tapi abang sikit lepas dia terbang tak jauh. Maksud dia sayap dia dah patah lah. Ni pun kalau besar nanti abang sikit lepas balik lah. Kita bagi dia besar dulu, lepas tu dia dah boleh terbang, kita lepas dia balik. Warna kuning.